Hari ini saya bawa kamu semua jalan-jalan ke sebuah pekan kecil yang terletak di utara Sabah. Namanya Matunggong. Kalau kita sebut Matunggong, mungkin ramai yang terus teringat kepada tamunya yang cukup dikenali oleh masyarakat setempat. Tetapi hari ini saya datang bukan pada hari tamu. Hari ini ialah hari biasa. Tamu Matunggong biasanya diadakan pada hari Khamis. Jadi kali ini saya mahu melihat sendiri bagaimana suasana Pekan Matunggong pada hari biasa, ketika keadaan lebih tenang dan tidak seramai hari tamu. Sekarang kita mula masuk ke kawasan Pekan Matunggong. Kalau dibandingkan dengan bandar-bandar besar, Matunggong memang sebuah pekan yang kecil. Tetapi walaupun kecil, jangan kita pandang rendah sebuah pekan seperti ini. Sebab disinilah masyarakat setempat menjalankan kehidupan seharian. Ada yang keluar membeli barang keperluan, ada yang pergi makan, ada yang berniaga, dan ada juga yang menjalankan urusan masing-masing. Bila kita melihat di sepanjang kawasan pekan ini, terdapat beberapa kedai runcit, pasar dan restoran yang menyediakan keperluan masyarakat setempat. Suasananya memang agak tenang hari ini. Tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu sesak, tetapi tetap ada kehidupan. Itulah suasana yang biasa kita lihat di pekan-pekan kecil di Sabah. Masyarakatnya menjalankan kehidupan dengan sederhana, tetapi pekan ini tetap memainkan peranan yang sangat penting kepada penduduk di kawasan sekitarnya. Dan satu perkara yang menarik perhatian saya ialah adanya sebuah supermarket yang agak besar di sini. Namanya Market Toko. Dengan adanya supermarket seperti ini, penduduk Matunggong dan kawasan sekitarnya lebih mudah mendapatkan pelbagai keperluan harian. Tidak semestinya perlu pergi jauh ke bandar lain hanya untuk membeli barang-barang keperluan. Ini juga menunjukkan bahawa Matunggong semakin berkembang mengikut keperluan masyarakatnya. Bukan hanya tempat membeli belah sahaja. Matunggong juga mempunyai beberapa kemudahan penting untuk masyarakat. Di sini terdapat pejabat daerah Matunggong yang menjadi salah satu tempat penting untuk urusan pentadbiran. Selain itu, terdapat juga Mahkamah Anak Negeri. Kemudahan seperti ini sangat penting kerana ia memudahkan masyarakat setempat mendapatkan perkhidmatan dan menguruskan perkara-perkara yang berkaitan tanpa perlu pergi terlalu jauh. Jadi, walaupun Matunggong kelihatan seperti sebuah pekan kecil, sebenarnya sudah ada pelbagai kemudahan yang tersedia. Dan yang lebih menarik, Matunggong sekarang sedang melalui perkembangan yang cukup penting. Terdapat usaha dan pengurusan untuk menjadikan Matunggong sebagai sebuah daerah penuh. Jika perkara ini berjaya direalisasikan, tentunya ia akan menjadi satu perkembangan besar untuk Matunggong dan masyarakat di kawasan sekitarnya. Kita dapat lihat sendiri bagaimana pekan ini perlahan-lahan berubah. Perniagaan semakin berkembang, kemudahan semakin bertambah, dan keperluan masyarakat juga semakin berkembang mengikut perubahan zaman. Bagi saya, inilah yang menarik tentang pekan-pekan kecil seperti Matunggong. Kadang-kadang kita terlalu biasa melihat bandar-bandar besar sehingga kita terlupa bahawa di pekan kecil seperti inilah ramai masyarakat mencari rezeki dan membina kehidupan. Setiap kedai mempunyai cerita tersendiri. Setiap restoran mempunyai pelanggan masing-masing. Dan setiap hari, orang ramai keluar mencari rezeki untuk keluarga. Tidak perlu terlalu besar. Yang penting ada tempat untuk berniaga, ada kemudahan untuk masyarakat dan ada peluang untuk orang tempatan mencari rezeki. Kalau hari ini suasana Matunggong agak tenang, lain pula keadaannya apabila tiba hari Khamis. Hari Khamis ialah hari tamu Matunggong. Pada hari tamu, kawasan ini biasanya akan menjadi lebih meriah dengan kehadiran orang ramai yang datang untuk membeli dan menjual pelbagai jenis barangan. Tamu memang sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat di Sabah. Di tamu kita boleh melihat pelbagai jenis jualan, makanan, hasil kampung dan barang-barang keperluan harian. Jadi kalau mahu melihat Matunggong dalam suasana yang lebih meriah, hari Khamis mungkin waktunya. Tetapi hari ini saya sengaja datang pada hari biasa. Saya mahu tunjukkan kepada kamu bahawa walaupun bukan hari tamu, Matunggong tetap mempunyai kehidupan dan aktiviti tersendiri. Jadi itulah sedikit perjalanan saya hari ini di pekan kecil Matunggong. Walaupun saiznya tidak sebesar bandar-bandar lain, Matunggong sebenarnya mempunyai banyak perkara yang menarik. Ada kedai runcit, ada pasar, ada restoran, ada supermarket seperti Market Toko, ada pejabat daerah, ada Mahkamah Anak Negeri. Dan yang paling penting, ada masyarakat yang setiap hari terus berusaha membangunkan kehidupan mereka di sini. Matunggong mungkin masih sebuah pekan kecil, tetapi setiap pembangunan yang besar biasanya bermula sedikit demi sedikit. Daripada sebuah pekan kecil,
Kemudian kemudahan semakin bertambah, perniagaan semakin berkembang, dan akhirnya kawasan ini menjadi semakin maju. Itulah yang kita dapat lihat sedang berlaku di Matunggong. Jadi, jangan kita melihat sesebuah tempat hanya berdasarkan saiznya. Kadang-kadang pekan kecil seperti inilah yang mempunyai begitu banyak cerita tentang kehidupan masyarakat. Ini suasana Matunggong pada hari biasa. Kalau mahu melihat suasana tamu Matunggong pula, datanglah pada hari Khamis. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan saya hari ini. Kita jumpa lagi dalam perjalanan yang seterusnya. Salam dari Matunggong, Sabah.